Apa? Rokok habis, rokok. Rokok bosnya pakai orang jalan. Itu lah, bagi mari tengok ada 2 batang saja. Kacau itu saja tingkai tu. Selamat tingtong. Go. Terus. Inilah pengalaman. Ni siapa punya bos kamera? Saya mah. Kau sendiri punya? Berapa beli? Satu ya. Dulu beli satu. Dulu beli 1 lah. Sekarang mau beli 2 boleh tak? Sekarang mau jual pun boleh. GSL pun mau lingkup. Ayo. Jangan cakap itu macam lah. Sekarang GSL akan ditukar jadi syarikat lain. Apa syarikat? Ada nama? Ada, mesti ada namanya. GSL number 2. Nombor tu. Hidup. Tinggal lagi berapa bulan? Satu. 24 bulan. 24 bulan sahaja. 25 bulan. 5 bulan. Selepas 25 bulan, GSL lama akan lingkup dan akan digantikan dengan GSL baru. Tang mana yang baru? Yang baru tu dari segi nama sajalah GSL tu. Yang lain semua sama aja. Okey, nampaknya kita punya ekspedisi dalam peringkat akhir. Ya, Faizal, any problem? Rokok tak ada? Nanti kita kaki bukit kita beli rokok. Oh, Datuk. Malam tidur awal lah. Berdua orang tidur pukul 4 pagi. Apa 4? Malam 6 pagi. 6.30. 6 pagi. Oh, yo. Kasino open. Bagus punya. Open kau man. Apa Ben? Apa berantai? Harimau berantai. Ada dengan leather jacketnya. Bergana sekali semua. Kasino Royal. Ada mau berhenti mandi you. Bengong-bengong ambil air. Tak ada mandi. Dua seminggu tak mandi ya. Kasino Royal. Bawa tak kabus tu? Bawa tak nak kabus. Ni habis mana tempat ni? Ni. Atas sini. Oh, ni cendah nahat. Nahat ke apa? Dia punya ini banglo besar lagi daripada ni. Oh, bye. Nampaknya kita baru awet. Sekumpulan awet yang melambai-lambaikan tangan kepada kita untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat jalan. Boleh jalan lah. Boleh jalan dia orang cakap. Ni apa? Oh, ni tempat kita pergi ni. Okey, sekarang kita sudah sampai ke Paras. Tempat garam harga RM5 yuk. Ni garam RM5. Garam RM5 boleh yuk. Garam RM5. Boleh. Paras ketinggian 1036 meter. 1036. First prize hari First ni. prize nampaknya 1036. Mana pintu? Ya, satu lagi serumpun awet. Serumpun bangsa awek. Melambai-lambaikan tangan kepada para ekspedisi yang baru sahaja menamatkan Akti dan BT. ekspedisi yang tidur dan makan. Aktiviti makan. Projek tidak boleh laksanakan dengan sempurna kerana cuaca tidak mengizinkan. Kerana cuaca kosong kuku. Kosong kuku. Hujan yang lebat telah membatalkan membuat kita pembersihan di kawasan sekitaran. Walau bagaimanapun, Lain tahun, lain hari lah. harimau berantai yang berjaket telah tupus lumus turun ke lembah curah untuk mengutip satu kantin Coca-Cola yang tersadai di bawah. Ada putih ya? Bahan putih ya? Ada. Bahan putih ada. Bunga lo. Para peserta yang ikut belakang, yang itu jeep yang kedua, semuanya pening lalat. Pasal itu dia orang terpaksa duduk dalam sangkar. Close air. Apa dah? Walaupun anak Param melasa, tapi Param tak benarkan dia duduk di open air.
Dia memberi amaran, make sure you come with me. Or not next exhibition you are excluded. Turun happy ya. Naik Ay, malam turun malam happy. Malam naik. Dok Faizal pun merasa nak muntah-muntah sekarang. Duduk depan pula tu. Rasa nak muntah. Dan seronok sekali untuk menghadiri ekspedisi ini. Oleh itu saya berharap agar kita dapat mengadakan lebih banyak jenis aktiviti-aktiviti seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Encik Ayub. Dan sekarang kita akan interview kita punya Chief Engineer GSM Water, Encik Suami Omar. Ya, Encik Suami, apa pendapat Encik Suami selepas ekspedisi ini? Makan cukup, Ya, memang Tidur makan dia cukup. so kita merasakan amat betul lah. Ya. Dapat menghabiskan ekspedisi ini dengan sempurna. Oh, ya. Tidak ada apa-apa kemalangan. Ya. Safety pun baik semua. Ya, kita safety officer juga ada. Safety officer ada. Cuma lain kali kita buat chargeman lah. Chargeman tak ada lagi. Ya, judgement ada. Banyak kali trip. Chargeman tak ada. Kita mengalami sedikit gangguan. Banyak kali trip. So harap akan ada lagi next ekspedisi yang lain. Yang lebih baik. Tangan tu pasal apa tu? Yang lebih Aku mencabar. tangan tu pasal apa pegang. Takut. Selain dari itu, bagaimana kemudahan mandi semua? Adakah anda Mandi. Encik Suami? Mandi saya kira separuh mandi. Badan tak kena air. Dry cleaning. Anggota saya kena air. Selepas ni kita akan interview Encik Zaini. Ya, saya. Kita punya Chief Instructor untuk mengendalikan kawasan-kawasan sekitaran. Kerana beliau mempunyai banyak pengalaman di sekitaran Bukit Larut. Ayo. 30 tahun. 30. 30 tahun beliau rasa akan bertugas lagi. Okey. 30 tahun duduk tapping. Ya, ya. Zaini, Ya, ya. apa pendapat Encik Zaini dengan Pendapat. peserta-peserta kita? Saya tengok semua peserta baik sekali. Dia tak ada masalah. So harap lain kali boleh buat lagi lah aktiviti ni. Di tempat lain pula. Okey. Itu saja. Itu saja. Okey. Sekian, terima kasih Encik Zaini. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta. Oh, ada satu lagi. Kameraman kemudian. Alat. Terpaksa indoor punya mai ikut. Kanan sini. Macam ni ya. Okey. Dan ekspedisi yang seterusnya kita akan mengadakan di mana ya? Apa tu? SPSP tu? Sungai Petani. Sungai Petani. Kelek terapung. Berkela di Sungai Petani. Kelong. Iaitu memancing dan berkela. Kelong. Oh, kelong. Ya, tak lama lagi. Harap-harap dia akan kita adakan pada bulan Ogos ataupun bulan November. Ini. Sekian, terima kasih. Laporan daripada Paras 10032. Pondok 3. Betul lu, betul. Oh, betul. Kalau ada semua di ladang. Kalau ada apa? Semut di ladang. Kalau ada semut di ladang, Tangan. Boleh kita menumpang mandi. boleh kita menumpang mandi separuh saja. Kalau ada umur yang panjang. Kalau ada umur yang panjang, Boleh Boleh kita kita buat lagi. boleh kita buat banyak-banyak lagi. Kalau ada bajet. Bajet mesti ada Amir. Kita harap-harapkan kita punya GM baru mengapprovekan bajet-bajet seperti bajet pun tak ada banyak kita tanya. Kita kali ini belanjakan lebih kurang lebih dari 300. Tapi kita hanya minta separuh saja sponsor daripada pihak GSL. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak GSL untuk
mengaprovekan bajet-bajet macam ni, iaitu bukan saja memberikan teamwork kepada para peserta tapi mengeratkan lagi persefahaman di antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.